Ya, nanti you kasih bersih lah. Kami dah pijak dulu. Boleh ya? Okey. Ada lubang tak? Ada satu lubang sini boleh naik punya. You ada tangga A tak? Tangga A ya. Dia ada tangga tak? Ada tapi susah nak buka dalam sana. Susah macam mana? Dia semua lipat punya. Boleh? Masih ya. Lampu tak ada. Jimat. Dia ada tangga macam ni. Tak ada bunyi. Dalam bukan di sini tangga sudah pergi adik saya rumah. Takut kita punya tangga tu kan tak boleh masuk dalam rumah you besar. Besar. Kita kalau ada tangga A tu baik, better. Mana lubang tak? Ni tengah ni. Sebab You dengar bunyi macam mana? dia ada macam cara-cara dan tiba-tiba ada satu macam miau punya. Miau. Miau. Bukan kucing ke? Dia tak, memang tak ada tangga? Tak ada sekarang. Tak ada. Jiran tak ada? Jiran tak ada ke? Kalau jiran ada kita tengok lah, boleh tolong tengok sekejap. Ada jiran? Tak apa, tanya je. Bang. Sorry lah ganggu. Ada tangga tak? Tangga. Tangga A. Dah. Nanti you belanja dia makan tau. Dia bagi you pinjam tangga ni. Okay bang ah. Ada juga. Ada musang kot atas tu. Besar. Nanti saya kembalikan. Besar. Nanti. Tahu je. Itu saya nak. Nak ke? Kalau anak lah. Sorry. Maaf. Ya, apa pula? Wish. Ada air tu. Tangki air betul-betul lah atas kepala aku. Kucing lah. Ya. Tu. Dapat tak? Mak kucing dengan anak kucing. Bawa anak dia tu. Mak dia ada? Mak dia ada tu. Miau. 3 ekor anak kucing, 1 ekor kucing dewasa. Mak dia lah. Kita nak ambil mak dia. Hmm? Kita nak ambil mak dia. Miau. Miau. Pakai ambil anak dia kot. Ambil anak dia kan ni mak dia tu tu. Tiap mak dia tengah menjaga anak dia. Miau. Abang, you ada makanan tak? Makanan. Nak umpan kucing ni. Miau. Kucing you ke? Bukan? Bukan saya tak ada. Ya? Cik tak payahlah dekat sini. Cuma dia. Ibu dia dapat? Ibu dia miau. Mai sini. Wish, marah tau. Mak tu ni. Hmm. Bawa mak dia punya anak. Oh, lu mau ambil gua punya anak ah. Miau. Turun. Oi, marah betul tu. Turunlah. Kau nak cederakan kau pun. Push. Mod standby tu. Kalau boleh ambil anak dia, ambil anak dia. Anak mak dia dekat anak dia. Ambil dia. Ya, dia cakap ambil. Biar anak dia betul kan, nanti mak dia ikut lah. Miau. Jangan marah tau.
Mak dia dah lari dah. Bolehlah ambil anak ni. Tak apa, dah sampai ni. Bagi saya kotak, uncle, abang. Kau bagi anak dekat kuih. Kau ambil anak ni. Sorry tau, Miao. Jangan marah. Nanti kau ambil anak kau di bawah ni. Tak keluar dengan anak ni keluar. Sorry. Sorry. Apa? Dia nak terkam aku tau. Go. Ya, dekat bawah. Oh. Ibu dia datang balik. Satu lagi. Pergi dulu. Panjang sangat, saya tak dapat nak kepit. Jauh tak nak? Ya, tapi dia punya mak ni tengah nak lompat ni. Mak, nanti awak ambil kat bawah lah. Meow. Sekolah gini, dapat je ni tapi dia tekam nanti. Aku ni ya. Hajar. Ni cikgu boleh bagi tu penjepit tu. Bagi lakut mak dia dulu. Okey. Boleh. Lari dulu ya. Nanti kau ambil anak kau kat bawah. Pergi dulu. Dah, habis. Mak dia ni biar dah. Ini aja. Kalau dia bisa tangga sekali. Itu pun yang tu biar. Mak dia tu ada laluan tu dekat ujung. Tak ada apa biar tu. Jangan tutui. Kalau ni orang. Anak ni tak tahu. Boleh dia main. Itu tangga, you just dulu. Itu tu you dah duduk. Nanti bagi mak dia dulu. Tangan bagi dia, jangan tutup dulu lah. Jangan tutup itu sana. Ya, bagi dia mak dia keluar. Sebab dia
Dia ada laluan tau dekat sana tu. Dia ada jalan. Tapi better dia turun lah. Anak kucing. Tak nak? Kucing dengan musang sama je kan? Nanti tangga bagi kat dia kan? Tak tahu. Tu dia turun dulu lah. Abang, tangga ni kita boleh pindah ya. Okey? Okey. Ada apa-apa call sajalah. You tak payah risau, dia nanti dia turun juga.